Okey, pertama sekali saya nak mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan kepada semua kaum muslimin, muslimah, ucapan selamat Hari Raya Aidiladha. Di Putrajaya hari ini melalui pusat khidmat saya, termasuk juga dengan UMNO Barisan Nasional, kita telah mengagihkan lebih daripada 120 lembu kepada komuniti, NGOs dan juga surau-surau untuk mengadakan kurban. Ini kali yang ke-16 yang telah saya laksanakan. Tahun ini lebih daripada tahun-tahun lepas dan tahun-tahun kebelakangan, kerana Putrajaya telah pun membesar. Justru itu kita terpaksa memberi lebih lembu untuk dikurban. Selain daripada itu, saya juga difahamkan ada juga masyarakat sendiri yang membuat kurban, iaitu di blok-blok masing-masing dan juga di surau-surau masing-masing. Saya ingat hari ini di Putrajaya tak kurang daripada 300 ekor lembu yang disembelihkan lah, termasuk saya 120 ekor. Jadi saya juga nak ambil kesempatan di sini supaya masyarakat, khususnya orang Islam, faham apa erti pengorbanan. Pengorbanan ni bukan hanya kita sembelih lembu. Kalau kita lihat pada sejarah, apabila Nabi Allah Ibrahim AS telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa anaknya Ismail untuk disembelih ataupun disacrifice, dengan titisan air mata dia telah bawa anak dia ikut kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. He follows what God's instruction to him. Dan bila dia nak mulaikan sembelih anak dia tu, titisan air mata dia keluar, dan daripada situlah mulanya sejarah pengorbanan, apa yang Allah SWT nak tunjukkan kepada manusia supaya kita tahu berkorban. Jangan kita ambil segala-galanya mudah. Dan justru itu Allah SWT telah pun mengetahui bahawa Ibrahim dan Ismail merupakan ummahnya, makhluknya yang benar-benar akur kepada pemerintahan Allah SWT. Justru itu pengubahan telah dilaksanakan oleh Allah SWT daripada Ismail kepada satu haiwan. Jadi itulah kita ambil sempena itu untuk menyembelih kambing, lembu, kerbau dan segala unta dan segala-galanya pada Aidiladha ini. Saya nak menyeru kepada rakyat Malaysia supaya kita faham erti pengorbanan yang sebenarnya. Bila titisan air mata Ibrahim titiskan sebelum nak buat apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT, di situlah mulanya satu sejarah yang agung, iaitu sejarah pengorbanan manusia terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, saya harap kita dapat berkurbanlah. Malaysia ini milik kita. Jadi marilah kita bersatu. Apatah lagi Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum, berbilang agama, berbilang bangsa. Kita bersyukur bahawa agama lain, bangsa lain faham atas kehendak agama Islam pada hari ini. Dan kita juga orang Islam mesti faham terhadap kehendak agama lain. Kita mesti ada sikap toleransi, sikap moderation yang telah ditinggalkan kepada kita oleh datuk nenek moyang kita. Apa yang kita lihat pada hari ini, Malaysia menjadi sebuah negara yang bergerak maju oleh kerana kita bersatu dalam segala kepelbagaian. Because our unity in diversity has made what Malaysia today. Sekarang ni kita ada macam-macam cabaran. Banyak orang cemburu terhadap apa pencapaian telah kita capai dan apa yang kita laksanakan. Jadi macam-macam akan mereka cuba untuk memecahkan ataupun memastikan bahawa Malaysia tidak menjadi sebuah negara yang berjaya seperti yang rakyat dia kehendaki. Kita telah hidup selama 59 tahun merdeka sebagai rakyat yang merdeka. Jadi kita hendak pastikan bahawa kita akan hidup aman, sejahtera, sentosa seperti apa yang ada pada hari ini. Ini yang saya ingin sarankan kepada masyarakat Malaysia, bahawa marilah kita bersama-sama bersatu padu, percayalah kepada kerajaan yang ada hari ini, kerana kerajaan yang ada hari ini merupakan kerajaan yang prihatin kepada rakyat. Dan kita akan perbaiki apa-apa kesilapan ataupun apa-apa yang telah kita laksanakan yang tidak menyukai rakyat, akan kita perbetulkan. Yang penting pemimpin negara hari ini minta supaya kita semua rasa nadi rakyat, tanya apa yang rakyat nak. Macam saya lakukan hari inilah,
Di sini kita sembelih 30 ekor di kawasan ini. Yang lain rakyat lagi apa ni 90 ekor rakyat kata nak sembelih di tempat dia. Saya beri, dia pergi sembelih di tempat dia, tak ada masalah. Saya ikut apa yang rakyat hendak, bukan apa yang saya hendak. Jadi ini tugas kita sebagai ahli Parlimen Barisan Nasional yang senantiasa mendengar suara rakyat, and we walk our talk. Okay? Jadi saya sekali ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha, dan saya juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita lakukan mendapat keredaannya. Okey.